Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Perkembangan kes pencen 3,211 pesara ATM ini sebenarnya sangat penting untuk diberi perhatian oleh semua pihak, khususnya para pesara tentera dan keluarga mereka. Daripada laporan yang kita dengar baru-baru ini, Mahkamah Rayuan belum lagi membuat keputusan mengenai tuntutan pelarasan pencen tersebut. Pendengaran rayuan ditangguhkan selepas salah seorang hakim, Datuk Lim Chong Fong, menarik diri daripada panel. Apa yang menarik perhatian ialah isu ini timbul kerana peguam yang mewakili para pesara membangkitkan bahawa hakim berkenaan sebelum ini pernah terlibat dalam 2 kes berkaitan pencen, iaitu kes Aminah Ahmad dan kes bekas Hakim Datuk Ian Chin Hong Chong. Pihak pesara bukan mengatakan hakim tersebut semestinya berat sebelah, sebaliknya mereka berpandangan bahawa penglibatan terdahulu itu wajar diambil kira demi memastikan proses keadilan benar-benar dilihat sebagai adil dan telus. Pada masa yang sama, pihak kerajaan pula mempunyai pendirian bahawa penglibatan hakim dalam kes-kes terdahulu tidak sepatutnya menjadi alasan untuk beliau menarik diri kerana kes-kes tersebut melibatkan pihak, fakta, isu dan undang-undang yang berbeza. Akhirnya, hakim memutuskan untuk menarik diri atas pertimbangan kepentingan, keadilan dan supaya rayuan ini dapat diteruskan tanpa menimbulkan persoalan yang berpanjangan. Jadi perkara yang perlu kita faham ialah keputusan baru-baru ini bukan bermaksud 3,211 pesara ATM sudah menang. Begitu juga ia bukan bermaksud tuntutan mereka telah ditolak oleh Mahkamah Rayuan. Kes ini masih belum diputuskan. Yang berlaku hanyalah pendengaran rayuan ditangguhkan dan Mahkamah menetapkan e-review pada 18 Ogos untuk menentukan tarikh baharu pendengaran. Isu utama yang masih perlu diputuskan ialah dakwaan para pesara bahawa terdapat perbezaan kadar pencen antara anggota ATM yang berserah sebelum 1 Januari 2013 dengan mereka yang berserah selepas tarikh tersebut. Para pesara mahu pencen mereka diselaraskan berdasarkan kadar dan kaedah yang diterima oleh pesara ATM selepas 1 Januari 2013. Sebelum ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 16 Oktober 2025 telah menolak saman mereka. Mahkamah ketika itu memutuskan bahawa pencen mereka telah dibuat berdasarkan peraturan-peraturan pencen 1982 dan tidak terdapat kekurangan dalam jumlah pencen yang diterima. Sebab itulah rayuan Mahkamah Rayuan ini sangat penting. Ini bukan semata-mata soal angka dalam slip pencen. Bagi pesara tentera, ia berkaitan dengan hak kebajikan dan penghargaan terhadap anggota yang telah berkhidmat untuk negara. Kita juga perlu berhati-hati supaya tidak membuat kesimpulan sebelum Mahkamah Rayuan memberikan keputusan. Yang kita boleh katakan sekarang ialah perjuangan undang-undang para pesara masih berjalan. Kita harap proses seterusnya dapat berjalan dengan lancar, panel baharu dapat ditentukan dengan segera dan semua hujah daripada kedua pihak dapat dipertimbangkan secara adil berdasarkan undang-undang dan fakta kes. Apapun keputusan akhirnya nanti, perkara paling penting ialah para pesara dan orang awam mendapat penjelasan yang jelas mengenai asas pengiraan pencen perbezaan sebelum dan selepas 1 Januari 2013 serta bagaimana perkara 147 Perlembagaan Persekutuan terpakai kepada tuntutan ini. Kita tunggu perkembangan pada 18 Ogos dan tarikh pendengaran baharu yang akan ditetapkan. Semoga segala urusan dipermudahkan dan keadilan dapat ditegakkan untuk semua pihak. Kepada para pesara ATM,
teruskan mengikuti perkembangan kes ini melalui sumber yang sahih. Jangan mudah percaya kepada dakwaan yang belum disahkan. Semoga ada penyelesaian yang baik dan adil untuk semua 3.211 pesara yang terlibat.